Okey, kita move on kepada soalan seterusnya. Okey, so sekarang kita diberi function ni pula. Okey, saya besarkan sikit. So kita ada function x minus 1 untuk x less than or equal to 3. And then kita ada 3x minus 7 untuk x is more than 3. So struktur soalan sama je. Dia minta kita cari A, B, C, D, E macam soalan tadi. Okey, so jom kita jawab soalan A dulu. Kali ni saya tak payah hurai panjang-panjang lah sebab korang dah faham. Alright, so soalan A dia minta kita cari limit x menghampiri 3 daripada kiri untuk fx. Okey, so kalau kita tengok kat sini, function ni, limit menghampiri 3, x menghampiri 3 daripada kiri ni, kita akan pakai function yang mana? Function yang atas ni. Okay, sebab x minus 1 ini wujud untuk domain x less than 3. So kita ada limit x menghampiri 3 daripada kiri untuk x minus 1. Okay, so tengok balik. Ada isu tak kalau value 3 ni kita gantikan directly ke dalam ni? Tak ada kan? So kita boleh directly jawab 3 tolak 1. So kita ada 3 tolak 1, maka jawapan dia adalah 2. Okay. Kita pergi pada soalan B pula, iaitu dia minta kita cari limit untuk x menghampiri 3 daripada kanan. Okay. So untuk daripada kanan, kita akan pilih function yang bawah tu, iaitu 3x minus 7. Because dia wujud untuk x more than 3. Alright. So kita ada x menghampiri 3 daripada kanan. Function kita adalah 3x minus 7. So bila kita substitute nilai 3 ke dalam ni, so kita ada 3 darab 3 tolak 7, iaitu 9 tolak 7 lah. 9 tolak 7, so kita dapat 2. So kalau tengok kat sini, cantik ni. Limit daripada kiri 3 adalah 2. Limit daripada kanan 3 pun 2 juga. Bermaksud untuk soalan C, bila kita nak jawab soalan C ni, iaitu limit x menghampiri 3. Dia tak ada daripada kiri atau kanan, 3 sahaja. Untuk fx adalah sama dengan 2. Salah. 2. Okay, sebab tadi kan soalan A dengan B jawapan dia 2. So, 2. Alright. So, kita tengok soalan D pula. Soalan D kita ada F3 sama dengan apa? So, kita tengok balik soalan. Kalau kita nak substitute x sama dengan 3 ke dalam function, kita akan pilih function yang atas. Okay, yang x minus 1 ni. Sebab dia ada equal sign di sini, iaitu x less than or equal to 3. So, kita ada 3 tolak 1, iaitu 2. Alright, so dekat C dengan D ni pun kita boleh nampak limit 2. Function pun 2. So kita refer balik kepada properties ataupun syarat tadi. Syarat dia adalah yang ni tadi. Kan first kali limit mesti exist. FC exist. Lepas tu limit exist. And then nilai untuk limit dengan function tu adalah sama. So kalau kita tengok soalan yang kita baru buat ni, limit tu pun jawapan dia 2, function itu pun jawapan dia 2, maka bagi soalan E, kita katakan yes. Fx is continuous at x sama dengan 3. Okay? So, beza dengan soalan yang first tadi. Soalan yang first tadi, limit tu sendiri daripada awal tak wujud. Sebab value left dengan value right tak sama. Sebab itu dia tak continuous. Tapi sebab jawapan untuk soalan kali ni sama semua. Okay, bila sama, maka kita katakan limit itu continuous. Ataupun function itu continuous pada x sama dengan 3.